أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إن وكان الله عليما حكيما. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersamamu dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum sembahyang. Kerana menjaga musuh, maka hendaklah mereka sembahyang berjamaah bersama-samamu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai, lalai akan senjata dan harta benda, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan hendaklah kamu berdosa, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengasihi Allah semasa kamu berdiri dan duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tentram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Dan janganlah kamu lemah hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu. Kerana kalau kamu menderita sakit, mati atau luka, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu. Dan kamu pula mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat-ayat ini menyatakan sembahyang di medan perang. Bila berperang, sembahyang tak boleh tinggal. Ayat ini menyatakan bila sembahyang masa perang bagi dua pasukan. Satu pasukan ikut Nabi SAW. Kalau sembahyang yang 2 rakaat atau sembahyang yang 4 rakaat, 3 rakaat, sudah Nabi bangun rakaat yang kedua,
mereka mubarakah, kemudian pergi, pasukan yang berjaga tu datang balik sembahyang dengan Nabi. Jadi Nabi sembahyang tamam kalau sembahyang 4 rakaat. Sahabat sembahyang qasar. Sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang 4. Ini satu cara yang berlaku. Dalam keadaan kadang-kadang musuh ke arah kiblat. Kalau musuh berada lain pada kiblat, nak buat macam mana? Hadap ke arah musuh lah. Tak mesti mengarah kiblat lah. Jangan hadap kiblat juga. Musuh macam serang ke belakang lah. Dibenarkan masa perang. Tak hadap kiblat. Dan ulama meriwayatkan beberapa cara Nabi sembahyang di medan perang. Bukan cara ini saja. Di antaranya bila sudah bertempur di medan perang, maka sembahyanglah dalam keadaan berlari, melompat dan sebagainya. Tak perlu berjamaah. Tak boleh jemaah. Qasarkan sembahyang itu. Pendekkan sembahyang itu. Dan ada ulama mengatakan ketika bertempur cukup sembahyang 1 rakaat saja. 1 rakaat sembahyang. Tengah perang. Bukan mesti 2 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat. Allahu Akbar. Sujud isyarat, rakaat isyarat, sujud. Belawanglah. Salam. Ada ulama mengatakan demikian. Ada ulama mengatakan takbir saja. Tak ada nak tu. Pecah pada adang. Nak rakaat sujud pada adang. Dibenarkan, tak jadi masalah. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir. Kalau kitab fiqh kitanya sikit sangat. Tafsir Ibnu Katsir banyak sebut cara-cara berperang. Ini dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kadang-kadang Nabi SAW mengumpulkan sembahyang dalam perang Ahzab. Bila Yahudi dan musyrikin serang Mekah masa Ahzab, Nabi kali parit jaga, tak sempat nak sembahyang semua. Dikumpulkan sekaligus malam sembahyang tu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 4 sembahyang. Subuh esok lah. Itu dikumpulkan. Tak ada masalah. Nabi pernah buat. Ini. Dalam keadaan bergelomok dengan musuh. Tak perlulah Tok Bila kena bang katok geduk dulu. Tengah perang main geduk apa? Tengah perang. Pelatih Tok Bila nyebahan ni musuh lah. Duduk ke geduk juga masa perang pun. Sembahyang 1 rakaat ini ditunjuk oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada peperangan Tastur. Tastur ni ialah wilayah di Asia Tengah. Sembahyang subuh. Serang waktu subuh. Kalau jeneral kata waktu subuh, subuhlah perang. Tak ada sembahyang 2 rakaat, sembahyang 1 rakaat aja. 1 rakaat aja sembahyang. Qada, tak payah qada dah. Ini keizinan Allah. Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang Nabi iktiraf yang paling alim, orang alim dalam Quran. Abu Musa buat. Subuh. Dah subuh tunggulah sampai matahari naik dulu. Bambang dulu lah baru perang. Itu bukan cara perang. Perang ni dia tak kira, bukan macam ceramah perang. Jangan sekian. Kena serang musuh bila-bila ada peluang. Kalau subuh, subuhlah. Perang waktu subuh. Semayang tengah perang itu. Tak ada salah. Perang. Kalau dam buat 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dam, 1 rakaat saja. Dibenarkan. Dalam keadaan yang berkecamuk, Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia. Ibnu Katsir ni mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir ni alim tafsir dan mazhab Syafi'i. Kalau baca kitab Jawi tak ada ni. Baca dalam tafsir dia, jumpalah. Dia riwayatkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang berperang buat ni. Pernah Nabi menangguhkan nak perang Bani Quraizah.
nak perang Bani Quraidah, Nabi suruh bergerak serang Bani Quraidah. Jangan semayang asar, melainkan sampai di Bani Quraidah. Lalu sahabat apa ikut Nabi berjalan, jalan, asar nak habis. Puak-puak duduk belakang, saya bersalah. Macam mana Rasulullah dah berhenti semayang ni, lalu hak sepuak semayang. Hak sepuak lagi ikut, dah semayang. Ikut dah semayang. Bila sampai di sini, barulah hampir semayang. Semayang asar masuk waktu maghrib dah. Jadi Nabi buat semayang asar dah masuk waktu maghrib. Sampai Bani Quraidah. Dan Nabi tak kata apa pada sahabat yang semayang dulu. Dah ikut Nabi. Nabi tak tegur, tak kata apa. Tak kata apa. Dua-dua boleh buat Melaka lah maknanya. Tak jadi salah. Nabi sebut jangan semayang asar sehingga sampai di Bani Quraidah. Hak lain, hak tu ikutlah. Lagi tak sampai, habis asar pun tak semayang. Sebahagian lagi hak duduk belakang, semayang dulu, kejar belakang. Dua bahagian. Jadi hak sebahagian ikut Nabi, tak semayang asar waktu, semayang waktu maghrib. Hak sebahagian lagi semayang asar waktunya. Itu. Itu cara semayang di masa perang. Masa perang pun ada semayang dia, kena belajar. Jangan pergi perang dia tak tahu kahla. Tak tahu kahla. Pergi perang. Jadi semayang masa perang ni lain dengan semayang biasa lain. Bukan mesti menghadap kiblat, bukan mesti keadaan yang tertentu dan diizinkan. Wala junaha alaikum. Tuhan kata, wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tatamu asasakum. Kalau berlaku hujan, berlaku uzur, tak jadi salah kamu berhenti perang. Berwaspada. Allah Ta'ala menyediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan mereka. Dan Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Bila kamu selesai semayang, berzikir banyak-banyak. Dahlah semayang tak cukup. Semayang tak cukup kan? 2 rakaat ada, 1 rakaat ada. Lepas semayang berzikir banyak-banyak. Gatin dengan zikir. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikir banyak-banyak, sebut nama Allah. Dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Pihak letih. Dah ada anak qada, tak ada qada. Sekarang suruh berzikir, tak ada qada lah, tak ada qada. Ini semayang dalam keadaan perang. Oh, menghormat rakyat waktu lah macam-macam. Hak ni hak tak reti, tak ngaji. Tak ngaji guna akal. Yang disebut di sini ialah amalan sahabat-sahabat yang berperang zaman Nabi dan zaman Khulafa' Rasyidin dan zaman kemudian daripadanya. Sebut nama Allah. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila keadaan tenang, keadaan aman, diri kelas semayang macam biasa. Macam biasalah bila tak perang dah. Sungguh semayang itu wajib atas orang yang beriman mengikut waktu yang ditetapkan. Ikut waktu dia lah. Kalau tak perang, semayang macam biasa. Hak disebut tadi dalam keadaan berperang. Allah Ta'ala izinkan rukhsah masa perang untuk lawan orang kafir. Kita semayang mengikut keadaan-keadaan yang memerlukan untuk nak lawan orang kafir. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu berasa lemah dalam menghadapi musuh-musuh kamu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu sakit berperang melawan mereka, ada yang mati, ada yang luka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga mati dan luka macam kamu juga. Sama-sama. Kalau kamu sakit lawan mereka, mereka sakit juga, Tuhan kata. Tapi ada lebih kamu tak ada pada mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tak harapkan. Kamu mengharap pahala daripada Allah, mereka tak harap pahala. Ini kelebihan kamu. Mengharapkan syurga, pahala daripada Allah. Apa yang mereka tak harapkan, mereka kerana
gitu je nak harta rapasan nak ni. Kamu mengharapkan pahala daripada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.